Hari ni hari Selasa petang. Jadi Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis Liverpool akan menentang Frankfurt pula. Liverpool kena elakkan daripada kalah 5 kali berturut-turut lah. Or else dia akan menciptakan rekod baru, 5 kekalahan berturut-turut sejak tahun 1950 lebih kah? 70 plus years. Jadi itu satu rekod yang Arne Slot tak maulah kan. Dia akan memalikkan nama dia tu among the worst form yang pernah ada sebagai manager Liverpool sendirilah. Jadi video kali ni kita nak tengok apa yang terjadi lawan MU tu. Kita akan bermula daripada defend, midfield dan juga attack lah. First kali kita tengok game plan MU sendirilah. Game plan MU ni actually way before pun kita dah boleh agak. Tetapi ada pertukaran yang dibuat sikit oleh Amorim yang aku rasakan pertukaran yang simple tetapi sangat cerdik daripada side Amorim sendiri lah. Kita tahu yang Amorim dia kebiasaannya memang dia akan bagi long ball lah, akan buat banyak long ball. Pada malam tu aku tengok Lemons, keeper MU, sekali saja ke dia buat short pass 43 kali, semuanya long ball sampai terus ke atas. Tapi apa yang aku cakap tadi tentang perubahan, satu perubahan yang nampak minor tetapi memberi impak yang besar ialah apabila kebiasaannya kalau orang nak main long ball ni, contoh ada dua striker kat depan lah contoh. Seorang striker akan flick bola yang dapat daripada atas tu, dan seorang striker yang lebih kecil ni, dia big striker dan juga small striker lah. Striker yang kecil ni dia akan pounce on that first ball yang dimenangi oleh striker utama dia tu. Kebiasaannya macam tu lah. Tetapi ditukar sikit oleh Amorim apabila MU instead of challenge for the ball semasa header tu, dia tak challenge. Dia kalau challenge pun dia challenge yang tak terlalu agresif, tak terlalu dekat. Jadi dia memberikan clearer situation untuk sama ada Van Dijk ataupun Konate tanduk bola tu. Tetapi apa yang Amorim buat ialah dia susun pemain-pemain MU duduk, lebih kurang 3 ataupun 4 pemain MU akan duduk di depan Konate ataupun Van Dijk. Jadi itu membuatkan setiap kali bola header daripada Konate, dia akan target kepada Konate header, bola tu akan dapat dekat pemain-pemain MU lah. Jadi instead of memenangi first ball, game plan MU ni berkisar centered around memenangi second ball. Dan banyak kali berlaku, sangat-sangat banyak kali berlaku, di mana aku tengok tandukan daripada Konate. Aku review balik full match tu, aku rasa first half saja around 6 ataupun 7 klip aku boleh dapat di mana Konate tanduk bola tu, kemudiannya bola tu dapat dekat player MU. Perbezaan di antara Van Dijk dan juga Konate. Kalau Van Dijk ni kita tahu dia punya tandukan itu kebiasaannya dia boleh fokus, dia boleh aim dekat orang. Dia boleh aim dekat orang sementara berada mid-air. Jadi Konate pula tandukan dia, asalkan dia boleh clear, tak apalah. Orang kat depan tu yang perlu memenangilah, dan Liverpool sama sekali aku rasa tak bersedia dengan taktik Amorim tu, sebab second ball, third ball majority dimenangi oleh player-player MU lah. Bruno Fernandes, kemudiannya Mason Mount pun turun sikit, menang dapat bola, Casemiro dapat bola, dan itu membuatkan instead of MU perlu gerakkan bola daripada belakang, sekarang ni MU bola tu dah sampai dekat bahagian tengah, dan dari situlah MU gerakkan bola ke bahagian attacking. So aku nampak yang struktur MU tu membenarkan MU untuk menang lah. Bola pantui, MU dapat bola, dan daripada tengah MU gerakkan bola ke bahagian attacking lah. So actually gol pertama tu pun memang minit pertama dah kena dah concede dah. Silly by Liverpool concede minit pertama dekat Anfield 62 saat kah. Aku actually tak sempat lagi buka suka, tiba-tiba dah gol. Bodoh lah. So ada satu lah argument yang kata head injury. Aku rasa yang tu head injury juga, sepatutnya dihentikan lah. Tetapi itulah cerita dia, play on the whistle lah. Kalau whistle tak tiup, kejap lah balik bola tu. Dan apa yang terjadi ialah apabila Van Dijk
selepas daripada tandukan tu kita boleh nampak Mbeumo dia bangun, dia jatuh juga. Mbeumo bangun, dia duduk belakang Van Dijk, tetapi dia boleh lari berapa meter tu, dia boleh lari lebih melepasi Van Dijk. Dan Van Dijk sama sekali dia delegate dekat orang lah, dia pass tanggungjawab tu dekat Konate, sedangkan Konate dah ada Cunha dekat belakang tu yang sepatutnya dia marking. So a bad mix up daripada Van Dijk. Aku rasa solely blame on Van Dijk lah, sebabnya dia terleka. So mungkin awal perlawanan lagi, tetapi itu bukanlah satu alasan lah bagaimana gol tu berlaku. Cara yang sama aku sebut tadi, game plan pertama MU tu, di mana kita nampak yang Van Dijk menang tandukan pertama tu. Van Dijk kalau kita ingat, Van Dijk tanduk, kemudiannya kepala dia berlaga dengan McAllister. Selepas tu bola tandukan tu jatuh kepada Bruno, dan daripada situlah Bruno pass dekat Amad Diallo dan kemudiannya Amad Diallo bagi slice through kepada Mbeumo, dan Mbeumo finish the chance. Aku juga tengok kemungkinan gol tu kalau Alisson, aku rasa boleh save lah. Dia nampak gaya macam Mamadashvili. Dia punya posture badan tu dah okey dah. Cuma je depa komen dia terlalu sengit ke tepi ke, yang membuatkan badan dia tu, sebab kalau perasan pun bola Mbeumo tu macam like terkena badan dia ke apa. So kalau kata contohnya angle badan dia tu tak berapa sengit, itu membuatkan mungkin bola tu boleh terkena straight lah. Tapi apa-apa pun benda tu dah terjadi dah. So Liverpool kena belajar daripada situlah untuk tak tidur pada minit pertama, bermain pula di Anfield, yang membuatkan Liverpool terkejar-kejar gol, dalam keadaan MU memang dia akan susun, dia akan main cara seperti mana satu tim yang dah dapat lead, kemudian dia akan pertahankan lead itulah.